Ibu sebenarnya nak minta maaf dengan anak-anak ibu sebab ibu tak mampu nak bagi kelengkapan yang cukup untuk anak-anak ibu. Ibu minta maaf sangat-sangat dengan Alung, dengan Angah. Sebab anak-anak ibu tak sempurna macam anak-anak orang lain. Enggak lah ni. Ibu nangis. Apa Angah pula? Ibu, betul ke ibu sedih sebab Angah? Tak. Ibu sebenarnya terharu sangat dengan Alung, dengan Angah. Anak-anak ibu, anak syurga.